penanda watak monster tu, dan kanak-kanak akan memilih satu watak yang mereka sukai yang mewakili mereka dalam setiap station. Lepas tu buku. Sini ada satu lalu dan sebenarnya saya dapat dua. Kanak-kanak akan bergerak dua langkah, satu dua. Bergerak dua langkah, satu dua. Dalam stesen ini saya dapat play dan itu akan menunjukkan kad membolehkan kanak-kanak untuk memilih satu play atau chance. Contohnya bagi play yang ini, go to station 3 dan kanak-kanak akan terus pergi ke station 3. Jadi kepentingan fate dan chance ini adalah dia memastikan setiap kanak-kanak akan melibatkan diri dalam setiap aktiviti dalam cip pembelajaran ini. Contohnya, walaupun dia tak dapat mencapai ke stesen 3, dia masih berpeluang memainkan shortcut ini untuk sampai ke stesen 3 macam tu. Kalau bagi saja dia untuk buat mission-mission seperti buat muka macam tu, macam agak senang, terlalu senang macam tu. Nanti kanak-kanak akan rasa bosan. Jadi kami buat shortcut macam ni untuk sampai ke stesen. Dan di sini kami akan menyediakan buku panduan secara digital dan juga fizikal. Dalam buku panduan ini kami dalam memperkenalkan pembelajaran kami dan juga menarikkan objektif pembelajaran, masalah yang dikesan dan juga tema utama yang kena guna dan juga setiap cara permainan dengan cerdas. So dalam hotel ni ada semua lah. Cuba. Dia ada berapa aktiviti tadi? 4 ya? Ada 5, okey. Sebab dia ada 5. Okey. Salah satu random kesudahan kami mengenal dengan setiap satu yang benar. Monster buat. Okey. Yang saya boleh bercerita. Apakah switch ni boleh? Karena dia boleh memahami perubahan ekspresi. Okey. Mereka boleh Teguran saya sama perkataan tu, marah. Different color different color sesuai dengan early childhood. Okey, beres. Satu lagi. Alright. Semula. Yang lain. Kawan tu. Ni very good. Tapi ni tak bahaya, tak tembus, tak apa. Ni jaga dari segi kualiti ya. Tak nak bocor, tak nak ni, kena kualiti lah. Okey. You beli mana ni? Dekat Eko ada ni. Tak, kami buat sendiri. Macam mana dia boleh berubah ni? Nak lukis. Kena lukis, tapi kan kita nak lukis tadi kan asal dia macam ni kan? Dia ada dua permukaan. Kena tipu dah aku. Faham. Leng. Lukis dua ni. Dia sikit dah. Okey, main. Good. Cikgu orang cakap proses benar tu senang lah. Ya, saya pun suka. Kanak-kanak akan merasakan Orang tua pun suka juga. Okey. Terus kedua. Okey. The two dah ni. The three. Yang tu terus pertama saja. Ni apa? Yang tu ni. Untuk terus yang kedua, untuk pengurusan melakukan kompos monster show. Kami guru dan
banyak matching yang cari ni. Boleh lain juga pakai ataupun Okay. Macam mana tu? Bukan confirm dekat Okey, confirm. Lepas tu setiap satu unsur adalah untuk dimain oleh Kalau aktiviti ini kan dia akan libatkan 4 orang kanak-kanak. Okey. Dekat ni kan ada 4 unsur. Okey, teguran saya tak nak kertas keping ni. Okey. Tak nak kertas ini. Okey? Boleh. Untuk your innovation, kertas ni memang tak sesuai lah. Sebab nanti kan, tengok you boleh renyukkan apa. You boleh cari kertas yang lipat-lipat. Ya, yang boleh lipat-lipat. Okey. Lepas tu kadang-kadang dia akan memilih 2 keping kad Okey. Sarawak. Contohnya dia dapat kad Number 4. warna yang berwarna yang Merah. merah. Lepas tu dia gunakan dorang bola ni untuk menolak bola yang berwarna merah ke petak ke arah Bulatan tu. Oh, ini jaga. Ya. Dia mesti ikut. Tapi macam mana tahu empat ni merah sebab warna dia ni? Warna tak sama. Oh, iyang lah. Tak sama. Ni iyang dia ada sama. Okey, lepas. Okey, warna dia jelas sama. Okey, lagi. Jadi melalui aktiviti ini kanak-kanak boleh berbahasa mereka. Untuk sabarlah. ikut cara sani yang lebih kompleks berbanding dengan cara sani. Ada tak alternatif lain yang lain daripada benda gini? You boleh guna. You kena fikir juga. Apa alternatif? Kena fikir. You boleh buat. Chopstick, yes. Chopstick boleh. Yang Chinese punya kan? Okay. Okay, boleh. Kena fikir lah ya. Okay, lagi? Apa lagi? Lepas tu sekarang kita sambung dengan taras ketiga. Saya tengok warna you semua tak sama. Biru tu pun tak sama. It's very dark. The blue one, the green one is very different. Yellow je hampa. Okay, kena fikir yang sama Okay. Sama baik kertas ni yang boleh lipat. Dengan warna dia. Okay, lagi? Kita sambung dengan yang taras ketiga. Terus ketiga ni dia berkaitan dengan yang pertama, terus pertama tadi yang TV tu. Okay. Contoh yang ni dia merupakan satu aktiviti berkumpulan. Contohnya saya nak ajak satu orang kawan saya. Contohnya saya ajak Tay untuk main aktiviti. Saya dengan Tay akan bincang mana satu emosi yang saya nakkan. Cuma sebagai contohnya saya nak pilih emosi marah ni. Saya dengan Tay bincang, kedua-dua kami setuju untuk pakai emosi marah. Jadi nanti dekat monster ni dia kosong. Jadi dekat sini kita sediakan banyak jenis emosi jatuh. Lepas tu dia kena macam buat puzzle ya. Put dekat sana. Letak dekat sana. Contohnya Betul ke? Mulut sampai ke kaki. Kan? Betul kan? Contohnya yang ni monster yang muka dia marah macam tu. Nanti cikgu akan bertanya dengan kanak-kanak tersebut, kenapa kedua-dua anda memilih untuk pilih emosi marah tersebut? Bilakah anda akan merasa marah dan macam mana anda menangani emosi marah anda? Kalau you rasa menarik tak? Kalau you rasa menarik tak makan dekat ni? Apa yang boleh dibuat lagi untuk tingkatkan? Selain daripada yang dekat, You buat boleh pula di dinding yang kecil. melukis sendiri. Okey, sendiri. Lepas tu guna yang boleh raba tau. Boleh juga. Okey. Macam mana Boleh raba macam mana? Yang boleh raba tu yang ni, yang ada dia ada apa, papan putih. Mungkin boleh tambah lagi dengan wadah dia tu. Yang timbul sikit. Mata timbul. Rasa
Lepas tu dia akan warna-warna merah tu kan. Saya rasa Lepas tu akan tukar lagi decoration for the ni patung tu sendiri. Decoration tu mesti cantik kat situ. Jadi bila dia dah cantik, benda tu budak nak buat pun gembira. Okay? Kalau tengok pada tu master tu, saya tak kata dia master. Okay. Nanti kita buat penumpang. Yang tu baru lagi lah. Lagi? Ada lagi? Dah sama dengan keempat. Terus keempat ni dia akan bola dengan spin. Spin? Kena scan lepas tu dapat Oh, kena gambar scan. Kecilnya scan. Burung. Okey. Saya pun kecil nampak orang scan. Ingat awak kena besarkan. Nampak? Okey, lepas tu buatlah scan tu besarkan QR code tu. Okey. Contohnya Bagi siapa tu? Contohnya saya dekat. Dan lepas tu saya akan dapat emosi Gembira. 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 Ada dekat sini kalau kanak-kanak tu dia masih dalam fasa yang tak pandai baca tu tak apa juga. Sebab dekat sini ada emoji. Dia boleh melukis. Lepas Ada tu mana? kanak-kanak akan diminta untuk ambil satu lagi. Apa tu monster yang Monster juga. Okey. Okey. Dia lukis dekat sini. Okey. Based on apa yang dia dapat tadi. Okey. Lepas dia lukis, nanti cikgu akan berikan flashlight yang ni Okey. dekat kanak-kanak. Dia letak dalam ni, dan nampak dia kaca. cari ke mana satu yang monster yang gembira tadi. Dia carilah. Lepas tu, Ini menarik. Biasanya yang tengok kalau keluar. Banyak je tapi okey lah. Okey, terus slide. lepas tu ada cari mana satu yang sama Tapi bila you cari, you tengok besar mana gambar you. Mana yang gembira tadi. Cuba cari. Yang gembira you. Sebab ada 2-3 tu. Tiga mana satu ni. Tak boleh. Iyang apa iyang lah. Pilih sendiri. Tapi there is a lot of monster there. You nak ambil satu yang gembira. Faham main part? Main part. Okey. Tapi kalau you letak jauh jarak kan, you boleh kan kita ada lampu ni kan. Gambar ni kita boleh buat 1, 2, 3 yang mana satu gembira. Ini gembira kan? You shoot, ini gembira kan? Jadi torchlight kita di sini. Gambar tu jarakkan sikit. Jadi nampaklah dia gembira. Sini ni tidak gembira, ini terjelik. Gembira sambil terjelik. Awak kena jangan tu kena tutup warna hitam. Awak kena buat Kena ada yang tamu tu berfokus. Okey. sebenarnya ada lagi gambaran yang besar-besar tu kena banyak saiz tu macam mana? Kena renovate balik supaya dia berfokus. Saiz ni tu sama. Sebab awak nak buat lubang kecil je kan? Gitu. Ni kita tak tahu yang Betul besar. dia panas sangat ni kalau nak cerita. Iyalah. Gembira sampai terjeling. Aduh, memang satu emosi ni. Hanya scan itu saja. Ya. Okey, lagi. Dekat sini tadi kata pakai spin kan, tapi dekat segelintir sekolah mungkin pencapaian internet dia masih tak lagi bagus kan. Jadi dekat sini kami dah sediakan flashcard untuk cikgu-cikgu dekat murid-murid yang tak ada lain tu. Masih banyak ni. Okey. Setuju. Masih banyak. Dia boleh pakai yang ni juga. Tapi masih atas tu tanya gembira terjeling. Lepas dekat sini ada lagi satu lagi informasi tambahan untuk kanak-kanak tahu apa yang mereka boleh lakukan apabila mereka rasa marah. Contohnya mereka rasa marah kan, apa yang perlu dia buat adalah deep breath macam tu untuk cool down. Okey, cadangan saya. Okey. Ini di situ awak boleh buat buku kecil tu supaya dia boleh sela. Apa dia should do bila dia keadaan sedih, macam tu. Sela. Gembira, sela cari yang gembira. Okey, nampak. Okey. Ada suara. Lagi Cuba awak tekan. Ada gambar. Ada ni kan? Tekan. Gembira. Semua orang ada perasaan gembira. Ada suara. Boleh juga. Okey, mana lagi? Okey, tak banyak benda Bagus, dia memang kena stick dalam satu kotak. Tapi nak bawa tu macam mana cikgu? Saya tanya awak.
Jadi Nak dia pergi kelas ni, nak pergi kelas ni. Tapi kan sebenarnya lebih menarik kalau pada ekonomi hitam, dia kosong dia latar tu. Kan? Lepas tu di barulah ada Macam mana you jawab soalan saya? Macam mana you nak bawa ke kelas? You seorang ni. Nak bawa barang ni banyak ni. Dari segi keboleh penggunaan mudah macam mana? Dah fikir tu. Mana nak bawa? You nak bawa macam mana? Dia nak bawa macam mana? Yang you nak bawa macam mana? Berat tak? Berat dah ni. Berat dah. Sakit pinggang ni pun kita. Susah tu. Dia tangga ni. Nak bawa macam mana? You fikir. You kena fikir. Lepas tu barang-barang awak berlaku. Awak boleh buat, mari saya ajar. Awak boleh buat yang pertama, satu sat ni, yang ni duduk di dalam. Jadi kita boleh duduk bila nak tu kita keluarkan. Kita buka. Jadi benda ni tak berapa duduk di dalam. Yang ni pun duduk di dalam. Jadi nak angkat ni boleh tali ke, dia nak buat macam mana ni. Sikit memang. supaya ada cover kat atas satu. Boleh. Yang penting you tak berapa. Nanti budak sepak lu berapa. Okey. Apa lagi sampai dah? Ini adalah agensi yang terakhir yang telah mencapai terus pembelajaran sosial emosi yang lebih baik, iaitu membuat keputusan yang bertanggungjawab. Di sini kami ada satu putar roda dan kanak-kanak akan memutar roda ini. Contohnya saya dapat nombor 3 dan lepas Dia tu cuba you pusing sekali lagi. Yang cepat tanya. Nombor 3 juga. Sekali lagi. Dia sebab apa? Sebab apa? Dia akan pergi. Tahu tak kenapa? You know what? Pemberatan tu dia mengetak betul dia punya benda alat ni sehingga dia akan 10 kali pusing pun dia akan pergi pada nombor 3. Sebab kan asyik awak guna digital juga. Sebab dia tak betul dia punya spin tu. Dia pergi pada nombor 3 juga. Pemberatan dia tu. Guna way of learning juga lah. Boleh je kan. Pasal tak? Idea awak ada. Tapi pembinaan tu yang silap. Dia akan tunjuk nombor 3. Pakai sudah nanti nombor 3 je juga. Sebab dia kata ini pokok. Apa letak kat atas tu? Tiga juga. Dah agak dah tahu. sebab kami rasa mungkin mereka boleh hands on lebih menarik. Kalau semua digital mungkin sesuaikan Okey. Tak apa tapi kita taiki supaya dia boleh pergi nombor 1, pergi nombor 2. Jangan pergi nombor 3. Bila kita test kan, orang test orang tahu. Okey, apa dia pula? Contohnya saya telah dapat nombor 3, guru akan menunjukkan presentasi ini kepada kanak-kanak dan bertanya kepada kanak-kanak, apakah anda akan berlaku jika anda ternampak kucing peliharaan lapar dan meminta makanan? Adakah anda memilih untuk memberi makanan kepadanya ataupun kamu memilih tidak memberi makanan dan terus pergi? Okey. Lepas tu kanak-kanak akan pilih, contohnya dia pilih. Saya tak nak. Saya nak vigilance. Lepas tu guru akan menunjukkan Okey. akibat yang pemilihan tersebut. Kalau saya tanya yang tu ni, Kalau bagi juga ada. kalau bagi, Dia akan rasa akibatnya. Kalau kanak-kanak tapi tak nampak lah akibat dia ni. Apa ni? Apa? dia sudah kenyang sebab kamu membagikan makanan kepada kucing kamu. yang punya Mungkin kanak-kanak yang macam tadi dia tidak menolong kucing itu. Lepas tu guru haruslah memberitahu kepada kanak-kanak tersebut berbeza ini adalah kurang sesuai dan tidak baik. Dan lepas tu apa yang kamu perlu buat? cantik. Saya rasa kucing dengan tajuk dia monster. Macam sejuk. Kalau dia ni real, yang ni lebih real lah. Ini lebih real dalam kehidupan kanak-kanak lah. Boleh lah yang kucing yang ni real sikit. Dekat keadaan dekat rumah. Kawan, Kalau mau main, okay, faham. dia untuk berkongsi atau tidak. Akibatnya melalui
Proses ya. Okey. Nak mental dah budak dia tidur dah sister. Sister ni hawa. Tu hawa. Yang mana empat? Empat ada empat. Bulan empat mana? Empat ada empat. Sana hujung. Hujung sekali.